Assalamualaikum, selamat pagi rakan sahabat, salam sejahtera. Alhamdulillah berjumpa lagi pagi ini dalam MHZ Jelai River Channel ya sahabat. Okey sahabat, hari semalam kumpau sahabat. Kalau ikutkan tak kumpau. Ada tahu ekor merah ada mengenang semalam. Saya lebih kurang dalam lebih bawah 2 kilo lah, tak besar. Tapi disebabkan rezeki tu dah tertulis dah tak ada. Lucu, rebeh mulut baru pegang tali. Tak ada nak buat main tu. Lucu. Jadinya tak adalah rezekinya. Pagi ni insyaAllah lah. Pagi ni ada hasil jualan. Dalam rebah ni. Nak berezekinya semalam yang mengenang. Tahu. Umpan buhara semalam. Adalah sekor. Dia tahan dia kasar saiz lain 4 kilo rasanya. Itulah rezekinya. Hasil jualan pagi ni. Kalau dia nak tengok ikan benda ni, dia mungkin kena layar lah sahabat. Video saya ni sampailah ke sekurang-kurangnya sampai ke saya habis tengok karak lah. Sebelum saya jual ikan, saya tunjuklah ikan benda ni. Okey sahabat, nak ambil ikan lawa ni. Ada lawa kemari seekor ni mati. Timur ni. Mana pula ni dia. Lawa ni. Rasa memang tak boleh nak simpan lama. Nak mati dah kena ambil lah. Kalau ikutnya semalam dia dah kena berjual dah lawa ni. Tapi ni disebabkan semalam tu tak ada barang jualan, jadinya tak jual lagi lah dia. Nak ambil bawa balik rumah semalam. Nampaknya elok lagi. Segar balik. Ini dah tak segar dah. Hati pula dah. Itulah insya. Rugi seekor lawa. Bangun kasar. Tak apalah. Ada rezeki untuk kucing. Ada barang kasar dalam ni sahabat. InsyaAllah lah. Sekarang saya tunjuk ikan benda je. Sekarang ni kita pergi tengok karak dulu. Karak semalam umpan cengkerik. Satu arah umpan ulat bangku. Stok lama. Yang lain semua umpan cengkerik lah. Ekor merah pun ada pasal umpan aku semalam. InsyaAllah kalau ada rezekinya pagi ni. Alhamdulillah ada tambahan. Tak cuma kita ambil semalam. Okey sahabat, jom tengok karam maju terus. Okey sahabat, arah pertama berumpankan cengkerik. Berumpankan cengkerik hitam. Dapat kutik seekor 2 lawa atas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk buat video pagi ni. Hasil jualan tu dah memang ada dah. Untuk buat video ni. Ada lawa, alhamdulillah. Ada rezeki lawa. Untuk hasil jualan tu ada dah. Untuk video ni. Kalau tak ada video yang mengenai ikan apa, rasa tak sedap juga ya sahabat. Angkat kosong. Ukur apa ada seekor 2. Dah dah.
Okey sahabat, rezeki pertama pagi ni alhamdulillah lawang. Saiz. Okey. Biasalah. Buah ada lagi sikit. Buah ni ada jarang-jarang gitu ya. Kadang-kadang berampasnya terus. Buah kurang ni. Berampas terus sama. Okey sahabat, maju terus. Arah kedua sahabat, arah ni umpai ulat bangkong semalam ni. Nak rezeki mata sepek ke, alhamdulillah lah. Mata halus. Mata halus ke, mata buah ke. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada weh. Licin apa bu? Kalau bangku licin ha. Tak ada mana weh. Aku bahara. Cari bahara yang masak-masak ranum. Maju terus sahabat. Arah ketiga. Ini umpat cengkerik ni. Tak ada. Payah pun lah spot ni nak mengenang lah. Lanjut terus sahabat. Okey, arah seterusnya sahabat. Semoga ada tambah-tambah lagi. Hasil jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Barang, ada barang, lawang, alhamdulillah, ada barang tambahan. Air cantik ya, lawang pun ada dah. Semalam air keruh sangat. Lawak apa tak makan umpat. Lawang kedua sahabat pagi ni, alhamdulillah. Ada. Okey, maju terus sahabat. Okey, yang seterusnya ekor merah musim ni memang kurang semualah. Sama ada dia dah hampir ke pupusat
ataupun duduk ulu-ulu sungai, tak tahulah tu. Ini sepertinya ada sesuatu. Pastinya lawa timur dah tarik. Wih, kasar. Kalau dia gitu tu, dia tarik selalu. Ini lawa ni mudah lucu. Kasar. Aduh, saya lawa. Sekilo. Lawa ni mudah lucu. Kalau di timur kata air gitu, kena tarik laju-laju lah. Dia mudah lucu. Isi lawa ni mudah rebih mulut ni, mudah koyak mulut. Tu dia. Lu sikit sekilo ada sahabat, alhamdulillah. Macam biasa sahabat. Sia-sia ni umpai buhara. Buhara ada. Maju terus. Kucing lawa. Nak rezeki mana kok kasar sikit. Maju terus. Okey sahabat, tengok jari belakang batu. Jari olak batu. Lama tadi tak menang ni. Jari ni lama sungguh tak menang. Hari lah. Bukan hari lah, minggu lah. Apa ni? Punca-punca ni. Batu cabuk ke? Punca-punca ni. Itu tak ada sahabat. Maju terus. Okey sahabat, aras seterusnya. Kena rak masa tak ada betul. Biasa air besar ni. Air gini mudah saya kena rak. Ini senyap kena rak. Biasa kena rak halang-halang kacau. Senyap suning ni. Ikan kena rak ni. Ada agak ini tak berhasil. Ini rentang hari ni kasar sikit. Hari ni keras sikit. Ini pokok lain. Pokok lain. Maju terus. Okey sahabat, tengok jari baru ganti jari semalam. Jari belumuk sini dah ganti dah. Ganti jari lain dah semalam. Semoga ada rezeki jari baru ganti. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada tak ada rezeki tak tahulah. Semoga lah. Oh, ada semua ha. Bapak Tomalia ha. Bapak Tomalia. Nyak jari baru ganti je. Puluk lah. Papawe. Ada weh. Jari baru ganti. Tak menikah. Tak ada. Lagi selawak-lawak ni. Tak ada benda weh. Maju terus. Okey sahabat. Abang seterusnya. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Lotek haru. Cangkuklah haru so. Tenang lawak so. Maju terus. Okey, agak terakhir pagi ni. Pagi ni tak ada kayangnya. Tak tahulah kok ini nak meneng. Pagi ni semua lawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada balak ni. Tapi tak melawan. Bergerak aja. Untuk kayu ke? Ikan. Oh. Ada lah tak melawan. Suspend. Ingat kena kak benda ke barang menak. Menekan je. Tak ada sahabat arah. Hari ni lawa sahaja. Pasal dah ada lah barang padu semalam. Okey. Maju terus sahabat. Tengok kawan perkara terakhir. Okey sahabat, perkara terakhir pagi ni. Lauk ekor merah kompor 10 mata. Ini peluang terakhir untuk menambah-nambah hasil pagi ni. Ada ke tak ada? Sampah. Ada. Menekan. Lawang. Ada. Alhamdulillah. Ada tambah lagi. Seekor.
lebih dah mulut. Barang nambah-nambah. Aduh. Tukar lah. Padu sikit ni. Lawang padu. Ada ini. Mata las habis umpan. Okey sahabat, alhamdulillah. Ada 4 ekor lawa pagi ni rezeki. Hari ni hari lawa. Sebaiklah ada barang kasar semalam seekor. Mana tahu umpan ara, alhamdulillah adalah hasil jualan pagi ni. Maju terus sahabat. Okey sahabat, ambil ikan kurungan seperti yang dijanjikan tadi. Alhamdulillah. Tu dia barang kasar, barang mana tahu. Ini dia sahabat, adalah 4 kilo ada ni barang kasar ni. Ini dia barang padu mantap. Alhamdulillah rezeki jualan. Ai tak ada. Mana tahu ya. Patai bego. Patai bego. Bego ekor. Patai bebas. Bebas. Wah, abelah itu tengok belah. Abelah nak boleh juga bebas. Lepas 10 kilo dah cik. Ha. Tak nak baju merah semua. Guys, tidak juga. Tak sampai 4 kilo. 37. Songkok. Ayah kau weh. Anu tahu. Oh, some lau. Mana peta malam. Lau weh. Saya puru nak. Kalau tu kau bawa benda kalau ambil Tak ada berikan weh hari ni. tunggu dulu. Oh, ikan tu. Ingat ke? Kau nak pergi Batu Sembilan. Oh, bismillah. Tak siap lagi. Apa sebelah? Oh, sebelah sana pula. Ke Kuala Kenung. Ada dia tempat. Ha? Ada tempat. Batu Sembilan. Tempat pagi ni payahnya ada kampung. Kebun ya. Oh. Dia banyak lenta sini. Kebun dia lenta. Banyak kebun. Ke sana pasal ikan tenaga, ikan kahak. Oh, kelabu. Bawa sekor. Oh. Bawa sekor. Ulama ni. Okey, okey, baik. Tidak sekor lah pada ramai. Apa hijau-hijau kita jalan lagi lah. Tu patih, ambil lah 3 orang. Kalau Foto. Oh, tak payah pomen pergi jauh-jauh dah hari ni. ayah dah. Oh. Dia ada pantai. Ini aja hasil pagi ni ha. Hasil rego. Kurang sangat. Tak ada berikan pula dah.
RM150 ni. Beres. Jual ikan. Saing tak ada sungguh. Ni baju ke kawan lagi. Ada seorang lagi kiri tak ada baju. Ha. Ha? Baju. Ini. Video. Ai tidak itu baju nak mengai. Oh, baju. Mana tuan ni? Kan berapa sekilo mah? Mana? Pating. Minai. Oh, ya awal pergi minai. Pati. Habis bawa balik kerja kan? Habis sare. Bawa balik kerja. Bawa balik kan? Okey sahabat, alhamdulillah rezeki jualan pagi ni dapatlah 156 sahabat, alhamdulillah. Pati sangkor tadi seberat 3.7 kg. Alhamdulillah lah rezeki untuk pagi ni. Okey sahabat, semoga berjumpa di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.